Daripada Hasan bin Ali bercerita, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak sulung Sayyidina Ali. Aku bertanya kepada pakcikku Hindun ibn Abi Halah. Beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai Rasulullah. Hindun bin Abi Halah, dia sahabat Nabi, dia lelaki dan dia seorang yang sangat fasih bila bercakap. Hasan bin Ali pergi jumpa Hindun pergi tanya. Dia kata, "Sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai pakcik, boleh tak ceritakan kepada aku Nabi ni kalau bercakap macam mana? Maka jawab Hindun bin Abi Halah, kata Hindun, Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu bersedih semasa mengadu kepada Tuhannya dan menyaksikan kebesaran Allah, bukan kerana keduniaan. Beliau tidak pernah berhenti berfikir, lebih banyak diam, tidak berbicara hal yang sia-sia. Dia urai pasal Nabi. Nabi memulakan dan mengakhiri bicara dengan menyebut nama Allah. Nabi suka sebut bismillah, tak syarat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akhir juga Nabi akan mengakhirkan perbuatan juga dengan nama Allah. Nabi berbicara ringkas tapi penuh dengan makna. Kata-kata beliau terperinci, tidak berlebihan dan tidak dikurangkan. Kemudian dia sambung, beliau bukan seorang yang kasar dan tidak suka menghina. Beliau selalu mensyukuri nikmat Allah walaupun sikit dan tidak pernah pun mencela kurniaan yang diberikan. Kemudian kata Hindun, beliau tidak pernah marah disebabkan urusan dunia. Namun jika kebenaran dilanggar, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kemarahan Rasulullah, sehinggalah kebenaran itu ditegakkan semula. Jika menunjukkan sesuatu, Rasulullah menggunakan seluruh tapak telapak tangan beliau. Apabila berbicara, menjelaskan sesuatu, beliau selalu memukulkan telapak tangan kanan ke perut ibu jari kiri macam ni. Jika Rasulullah marah, Nabi akan berpaling daripada orang itu dan menghindar. Apabila menyenangi seseorang, Rasulullah akan menjaga pandangan mata beliau. Maksudnya Nabi melihat matanya apabila bercakap. Kebanyakan tawa beliau adalah senyuman, giginya seumpama butiran mutiara. Tengok tuan, tak tahulah indah, manusia yang paling indah dalam alam ni. Bila sahabat sebut ni, bukan dia seorang sebut macam ni, kesemua sahabat menyebut begitu rupa paras Rasulullah. Bila matang gigi, sahabat akan kata giginya seumpama butiran mutiara, cantik, tersusun cantik kan, sallallahu alaihi wasallam.